Assalamualaikum semua. Alhamdulillah, hari ini akhirnya cerita yang sebenarnya telah pun dikeluarkan oleh Ketua Dewan Ulama PAS Perlis berkenaan dengan isu Perlis. PAS belum mampu menang dengan kekuatan sendiri sepenuhnya. Tidak dinafikan PAS kuat dari sudut jentera dan akar umbi, namun masih ada beberapa kekuatan yang penting yang belum dimiliki sepenuhnya. Antaranya keyakinan sebahagian rakyat dan faktor kemesraan politik. Justru, kemenangan PAS selama ini banyak dibantu oleh faktor calon, kelemahan parti lawan serta polemik isu semasa. Atas sebab itu, PAS memerlukan gabungan bagi menampung kekurangan tersebut. Buat masa ini, gabungan paling ideal ialah Bersama Bersatu. Perikatan Nasional PN wajar dikekalkan. Saya kekal dengan pendirian bahawa tiada unsur pengkhianatan dalam polemik semasa yang melibatkan kepimpinan PAS Perlis, termasuk 3 orang YB yang dihentikan keahlian. Begitu juga Bersatu yang pada hemat saya tidak terlibat langsung dalam kemelut ini. Punca utama kemelut ini ialah kegagalan pihak yang sepatutnya berperanan untuk melaksanakan tanggungjawab dengan baik. Kegagalan berunding secara berkesan dengan pihak istana bagi pihak PAS. Setelah Tuanku Raja memaklumkan hasrat untuk menukar Menteri Besar, akhirnya menyebabkan Tuanku Raja terpaksa bertindak menggunakan budi bicara baginda sepenuhnya. Dokumen yang ditandatangani itu disebut-sebut SD bukan dibuat di luar dan kemudian dibawa menghadap Tuanku Raja. Sebaliknya, ditandatangani di hadapan Tuanku Raja sendiri. Kejadian ini tidak akan berlaku sekiranya pihak yang diamanahkan memainkan peranan dengan sebaiknya sejak awal. Saya juga dimaklumkan bahawa pada saat-saat terakhir sebelum pengisytiharaan MB baru daripada Bersatu, Tuanku Raja masih membuka peluang untuk MB tersebut datang daripada PAS. Namun, adun-adun PAS gagal memainkan peranan sewajarnya apabila diajukan pilihan oleh Tuanku Raja. Saya turut difahamkan bahawa tiada sebarang bai'ah ditandatangani oleh calon-calon PAS Perlis semasa PRU 15. Perkara ini wajar disiasat dan diperjelaskan secara telus. Oleh itu, dalam kemelut ini, meletakkan keseluruhan kesalahan ke atas Bersatu adalah tidak adil. Risikonya ialah tercetus desakan-desakan yang tidak perlu, termasuk peletakan jawatan yang juga sebenarnya boleh dielakkan. Penulisan ini bukan lagi sekadar bertujuan mendamaikan, tetapi untuk membuka mata dan hati kita semua agar melihat perkara yang sebenar dengan lebih jujur dan adil. Tiada sesiapa yang perlu meletakkan jawatan. Sebaliknya, ambillah kembali amanah yang ada. Nilai semula kesilapan yang berlaku dan lakukan pembetulan. Itulah jalan yang lebih matang dan bertanggungjawab. Rentetan daripada itu, Kerajaan Perlis wajar terus ditadbir sebelumnya, iaitu oleh Perikatan Nasional dengan barisan esko daripada gabungan PAS dan Bersatu, dengan perubahan hanya melibatkan jawatan Menteri Besar sahaja. PRK wajar dielakkan kerana dalam kemelut yang sedang berlaku, PN berdepan kesukaran untuk meraih kemenangan buat masa ini. Untuk kali ini, saya tidak menutup ruang komen. Silakan mengulas apa saja pandangan, namun biarlah ia disampaikan dengan senyuman, bahasa yang baik serta semangat ukhuwah dan kasih sayang sesama kita. Ahmad Adnan Fazil. Saudara-saudara, sekali lagi, Pengerusi Perikatan Nasional dan juga Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin menunjukkan yang beliau sangat-sangat berjiwa besar. Beliau mengambil tanggungjawab dengan meletakkan jawatan beliau. Beliau diserang, difitnah, dihina dengan bermacam-macam kata, tapi beliau tidak melatah. Beliau mengambil tanggungjawab meletakkan jawatan sebagai pengerusi Perikatan Nasional. Inilah seorang pemimpin yang sangat berjiwa besar, tidak menyalahkan sesiapa. Kepada mereka-mereka yang menghina, yang memfitnah Tan Sri Muhyiddin Yassin,
Ingatlah, dosa-dosa yang anda telah lakukan tidak akan selesai di dunia ini sekiranya anda tidak pergi minta maaf sendiri dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang menyokong Tan Sri Muhyiddin. Assalamualaikum.